Baik, kembali bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Seterusnya kita nak berkongsikan tentang rakyat digital, celik digital. Apa maksudnya untuk menjadi seorang rakyat yang celik digital ni? Susah nak jawab tu, tapi kita ada tetamu kita. Tak, sebenarnya kita seharian, kita hari-hari tanpa kita sedar, kita menggunakan teknologi. Teknologi sekarang berada di hujung jari, betul? di tapak tangan, di kita hari-hari memandang komputer. Semua ni adalah penggunaan teknologi, adalah kita hidup dalam dunia digital pun sekarang ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi untuk kita berkongsi dengan lebih lanjut berkenaan dengan rakyat digital, celik digital, kenapa penting untuk rakyat lebih cakna tentang penggunaan teknologi dalam kehidupan kita seharian. Bersama kami pada hari ini Encik Fabian Bigan, merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Digital. Selamat datang ke Apa Khabar Malaysia. Selamat pagi dan terima kasih. Segak berkemeja motif puakumbu, menasik. Okey, dah keluar dah. Dan juga program lain ni. Okey, Encik Fabian. Macam Pasha kata tadi, kita hidup di era teknologi tu dah lama dah biasa, tapi sekarang kita beralih kepada era digitalisasi dan juga era AI seperti yang diwar-warkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Revolusinya sekarang ni adalah fokus kepada kecerdasan buatan untuk menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan rakyat digital. Mungkin Cik Fabian boleh kongsikan dengan kita istilah rakyat digital itu sendiri. Okey, rakyat digital ni sebenarnya satu platform untuk pembelajaran ke diri. Kerana kita nak kita nak promote digital literacy ataupun literasi digital di kalangan rakyat kita. Titik permulaannya adalah semasa kita lancarkan AI untuk rakyat tahun lepas pada Januari tahun 2024. Kita bermula dengan program itu dan kita diberi satu KPI untuk make sure seramai 1 juta rakyat dia ikuti kandungan AI untuk rakyat itu dan juga habis. That means complete the course, bukan saja sekadar daftar saja. Dan jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masa tu dia kata you kena make sure orang subscribe lah and complete dalam masa 1 tahun. Tapi dalam masa 6 bulan saja kita dah capai 1 juta. Dia bagi target 1 juta 1 tahun, tapi kita dah capai. Jadi bila kita nampak benda ni popular and rakyat pun dapat terima cara pendekatan tersebut, jadi kami pun masa tu rasa kita perlu cari topik yang lain. Selain daripada AI, juga ada topik-topik lain di bawah yang berkaitan dengan digitalisasi. Jadi kami pun mula program ni. Jadi dengan pada masa ni ada 3 selain pada AI untuk rakyat, ada 2 lagi, iaitu cyber safe untuk rakyat dan juga generative AI. Tapi pada masa akan datang 6 tahun ni juga kita akan keluarkan kandungan baru setiap 10 tahun lah satu. Selain daripada yang 3 tadi, Cik Fabian kata tadi akan dilancarkan beberapa kursus-kursus lain juga. Mungkin boleh bagi hint di awal ni, apa antara kursus-kursus yang akan diberikan kepada rakyat? Satu, cloud. Kita kata kita sekarang ada cloud computing ataupun pengkomputeran awam. Jadi kita pun nak jelaskan apa itu pengkomputeran awam. Dan kita ada isu mengenai data. Data ni orang kata, kalau orang English kata data is the new oil, kan? Jadi kita nak jelaskan apa implikasi ketirisan data dan sebagainya, keselamatan data. Jadi kita nak jelaskan. Selain daripada itu, kita pernah dengar blockchain. Apa itu teknologi blockchain? Iaitu pun kita akan masukkan dalam kandungan sebagai kandungan rakyat digital dan sebagainya lah. Jadi setiap 10 tahun satu kursus baru akan maknanya sekarang memang kerajaan memberikan penekanan kepada rakyat Malaysia keseluruhannya untuk memperkasakan kemahiran-kemahiran digital ni. Mungkin Encik Fabian boleh terangkan juga siapa sebenarnya yang boleh menyertai kursus-kursus rakyat digital ni? Adakah ia terbuka kepada semua? Sebab ada kursus-kursus yang Encik Fabian sebutkan tadi macam menarik juga. Mungkin kita sendiri pun tak berapa tahu, kita sendiri pun boleh belajar. Boleh. Sebenarnya semua kandungan kursus ni adalah basic lah. Dia hanya bagi tujuan awareness kata orang. Jadi
Dia terbuka pada semua rakyat Malaysia yang tahu baca. Sama ada umur muda daripada pelajar juga pada warga emas. Jadi dia tak kira. As long as kita boleh baca, boleh menulis, boleh faham bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris lah. Tapi pada masa akan datang, kita nak juga terjemahkan kandungan itu pada bahasa Mandarin dan bahasa Tamil juga. Maknanya kursus-kursus yang ditawarkan ni, Rakyat Digital ni, platform ni adalah web-based ataupun ada satu aplikasi yang khusus? Dia web-based. Web-based, okey. Yeah. Maknanya kalau boleh guna komputer, boleh guna telefon, Google je, apa-apa peranti lah. Google je Rakyat Digital akan jumpa portal tu dan just masuk dan daftar. Daftar mudah je. Kita boleh bagi nama betul, nama mungkin nama depan saja. Nama samaran, okey. Yang penting email address yang valid. Okey. Kalau lagi mudah, kalau kita ada Google ni Gmail, Gmail punya email address lagi mudah kerana dia berdasarkan platform Google kan. Jadi dia ada single sign on Google tu. So dia akan integrate juga dengan Google. Tapi kena bagi maklumat negeri, umur, kerana kita nak check demographic siapa yang guna. Dan jantina lah, of course. Okey, maknanya kanak-kanak lah umur 7-8 tahun kalau dah pandai membaca boleh ikut. Boleh baca, budak-budak boleh buat, lepas tu ada akaun Gmail dah boleh jalan. Kalau email biasa pun tak apa, tapi yang senang kerana dia single sign on, Gmail, ada Gmail. Untuk memudahkanlah proses untuk sign on dan untuk mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan. Kalau email biasa dia akan hantar dia punya OTP tu kepada email. Jadi kena buka email lagi, tengok apa nombor dia. Okey, maknanya kalau untuk kanak-kanak sekolah rendah ataupun sekolah menengah, sekolah menengah tu mungkin dah pandai lah kot. Kalau sekolah rendah kena perlukan bantuan ibu bapa lah untuk mengakses. Sekarang dah pandai. Ya, budak-budak. So tak ada hal lah, tak payah ajar diorang. Diorang yang ajar kita patutnya. Kita tak payah ajar diorang. Dia generasi yang celik digital dah. Okey, Cik Pipin, untuk tempoh kursusnya tu berapa lama? Kalau untuk dia ikut kandungan. Kalau AI untuk rakyat paling panjang, kalau kita continuously buat, dia selama mungkin 4 jam lah dia boleh siap dah. Dia tak adalah lama. Tak lama, dia kandungan kita dengar, jawab soalan. Tapi yang kedua tu, both cyber safe untuk rakyat dan generative AI, dia lebih pendek. Dia 40 minit boleh siap. Tapi dia lebih pada surface je lah kan. Basic. Dia basic saja. Dia basic awareness. Okey, jadi kalau setakat ini dekat platform Rakyat Digital ni, kursus yang ditawarkan adalah basic course. Adakah akan ada kursus yang lebih mendalam dalam setiap topik, macam mana? Dia kebanyakan dia hanya untuk tujuan literasi, jadi supaya kita faham apa itu setiap topik. Tapi mungkin ada kursus yang di mana macam AI untuk rakyat tu, dia continuation dia generative AI. Jadi dia lebih terperinci pada apa maksud generative AI. Itu mungkin berlaku. So mungkin juga kan orang ramai bila dia dah masuk platform Rakyat Digital ni, dia dah ikuti kursus tu mungkin 4 jam, lepas tu dia 4 jam ni tak cukup lah. Tak ada lagi ke? Tak ada sambungan ke? Macam mana? Kalau dia ikut topik, tapi kalau lagi nak mendalam, misalnya nak belajar coding, tak adalah sampai tahap yang boleh yang bagi kita pelajaran mengenai coding, yang tu kita kena belajar sendirilah kan. Tapi ada banyak juga kursus yang selain daripada apa yang ada di Rakyat Digital, kursus-kursus yang kalau kita tengok dari Coursera ni, yang percuma, yang kita boleh kita boleh ambil lah. Itu lebih spesifik pada coding, kemahiran tertentu. Betul. Tapi yang penting tu dia memberikan kesedaran lah. Kan dia dah buat 4 jam, lepas tu ada timbul minat pula. Jadi boleh sambung. Boleh sambung kan. Betul. Dalam masa sama menyambut seruan Perdana Menteri lah untuk sama-sama kita menjadikan Malaysia ni sebagai hub AI. Betul. InsyaAllah selain pada semiconductor chip dan juga hub untuk kita menyemarakkan lagi industri AI ni. Tapi kita nak tahu juga untuk penjawat awam khususnya mereka yang join kursus ni, ada sijil tak? Semua yang dia tak kira lah penjawat awam ke tak, semua yang mengikuti kursus ni ada sijil digital tu. Kita kata badge kan. Kalau orang yang tayang kat LinkedIn, kat Facebook dia. Saya ada certification. Okay. Tapi di masa kita lancar AI untuk rakyat dulu, jadi kaki tangan awam boleh daftar, diminta untuk tunjuk badge tu supaya direkod dalam Hermes, sistem Hermes. Okey.
ada manfaat lah untuk kaki tangan penjawat awam yang mengikuti kursus yang terdapat di platform Rakyat Digital ni. Okey, soalan yang paling penting sebenarnya, platform ni adakah memerlukan apa-apa bayaran pendaftaran ataupun bayaran untuk kursus, ataupun adakah ia percuma untuk rakyat Malaysia? Untuk rakyat Malaysia ke rakyat siapa-siapa yang boleh mengikuti, dia percuma. Tak ada. Itu yang paling penting. Yang penting kena ada ID Gmail, boleh membaca dan sebagainya, and then boleh jalan. Itu yang paling penting. Mungkin akhir daripada Cik Fabian, untuk kita merancak lagi literasi rakyat berkaitan dengan digital ni dan juga AI, tapi tidak sehingga mendalam. Itu kita boleh buat sendirilah. Tapi untuk kita meningkatkan literasi dan juga kefahaman rakyat terhadap kecerdasan buatan ni, mungkin ada inisiatif-inisiatif lain akan dilancarkan oleh Kementerian Digital. Ya, dia okey, untuk platform pembelanjaan kendiri, Rakyat Digital merupakan platform utamalah. Tapi kami juga akan membuat jelajah saya digital yang dianjurkan oleh agensi di bawah Kementerian Digital. Di sana kami membawa maklumat-maklumat tersebut, kandungan kursus tersebut, ataupun mempromosikan platform ni untuk kepada rakyat Malaysia. Mungkin ada juga yang belum tahu, belum sedar. Jadi selain daripada apa yang kita buat sekarang, kita umumkan melalui social media, jadi kita akan bawa di mana kita membuat jelajah digital kami. Itu terutama sekali untuk di kawasan-kawasan luar bandar lah. Ada outreach program, kalau Kementerian boleh turun padang untuk membawa platform ini kepada mereka. Rasanya kita akan ada satu generasi rakyat Malaysia yang lebih celik IT dan celik IT dulu celik IT. Dulu celik IT, sekarang celik digital lah. Sekarang tak ada pakai IT dah, sekarang pakai digital. Nampak sangat zaman kita. Ya, dulu celik IT. Nampak ada lagu. Nampak sangat beza umur. Pun ada lagu kan masa tu. Betul. Pakai IT, pakai ekonomi. Jaga sukan dan juga jaga jutawan. Okey. Apapun, terima kasih banyak Cik Fabian. Banyak Cik Fabian Biga, Ketua Setiausaha Kementerian Digital, sudi bersama kami untuk berkongsikan sedikit berkenaan dengan portal platform Rakyat Digital. Jadi anda di luar sana jangan lepaskan peluang platform yang percuma untuk kita belajar sedikit sebanyaklah. Kalau tak dapat jadi pakar pun kita tahulah sikit-sikit kan. Okey, kita nak berhenti berehat seketika dan akan kembali dengan topik kita yang seterusnya selepas ini. Beraya lebih berjimat. Rehat dulu. Alright.